Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to channel Zati Story. Yes, sebenarnya video ni video random. And then sebenarnya aku rasa macam ni, tadi aku ada jumpa satu video berkenaan dengan isteri bila dah kahwin, wajib ke isteri masak untuk suami? Kalau isteri tu tak masak untuk suami, adakah benda tu berdosa dalam Islam? Dan aku ada jumpa satu komen kata, kalau perempuan nak kahwin lagi, perempuan memang wajib kena pandai masak. Kalau tak pandai masak, kau tak layak untuk kahwin. Okey, itu satu. Yang kedua, kalau isteri tak pandai masak, kan, kau tak layak dapat hantaran yang tinggi. Aku ada jumpa satu ayat ni, kerja memasak semua keluar rumah ni memang tugas perempuan daripada dulu lagi. Aku macam, kenapa mindset korang macam tu? Korang tengok di MA Islam Aku rasa masa korang pergi kursus kahwin, dia ada dah cakap tugas isteri apa, tugas suami apa kan. Tapi korang lupa benda tu. Korang lupa kalau korang dah kahwin dengan perempuan tu, 100% pasal kebajikan perempuan tu, pasal tempat tinggal ke, makan ke, apa-apa semua benda korang yang akan tanggung as a suami. Kalau kau rasa kau tak ready lagi nak tegas tanggungjawab tu, jangan kahwin. Sebab apa tahu? Sebab aku ada jumpa satu memo lah, satu berita. Isteri suami bunuh isteri sebab isteri malas masak. Kalau kau dah tahu gini kau tu malas masak, engkau lah yang masak, tak salah pun kan. Isteri masak untuk suami, kemas rumah untuk family sebab untuk meringankan beban suami. Tapi aku ada baca kerja rumah apa benda ni semua ni memang isteri yang wajib buat dalam Islam. Aku macam, kau ambil ayat pada DNA Islam tu Aku tahu selama kita hidup ni kan kita nampak perempuan yang masak, perempuan yang kemas rumah. Sebab apa? Sebab ni aku pun lahir, mak aku yang masak, mak aku yang kemas rumah, mak aku yang buat semua benda. So dari situ, aku tak tahu lah betul ke tak, dari situ lelaki dah anggap semua benda pasal memasak ke apa benda ke, kemas rumah, jaga anak tu memang tanggungjawab isteri. Jaga suami, jaga pakaian suami tu memang tanggungjawab isteri. Tapi aku sumpah aku tak boleh brain